nampak dia nampak dia tak hormat orang tu. Masalahnya si becak ni, orang dah cakap beberapa kali jangan post, dia post juga. Jadi lepas kita post, lepas dia post tu, mestilah mak saya rasa sakit hati. Korang janganlah cerita 1.5 tu, nanti aku kena saman. Aku kena saman bapak aku yang kena. Korang janganlah. Alah, 1.5 tu tak naklah spill. Korang, kita benda ni kita dah sorok-sorok. Saya tercakap benda tu sebab saya tengah marah. Korang janganlah. Saya terkeluar. Saya tak patut bagi tahu benda tu, tapi terkeluar. Saya terkeluar sebab marah. Korang janganlah. Abaikan je, abaikan. Okay, act as if I never said 1.5. Benda tak ada kau lawak ke? Ada je. Cuma saya dalam situasi yang